Hari ni aku nak tunjuk kat korang resipi simple je untuk breakfast. Idea breakfast lah. First kali korang ambil telur, kau pecahkan dulu. Ni aku nak buat cloud egg. Version aku lah, lupa nak beritahu. Lepas tu korang letak lah korang punya perasa apa korang nak. Aku letak black pepper dengan perasa sikit. Lepas tu korang teruskan mengkacau. Lepas tu korang letak satu biji lagi telur, tapi korang pecahkan dia punya putih je. Saja je nak bagi creamy sikit, nak ada telur kuning cair-cair sikit tengah tu. Tak buat pun tak apa, ikut suka korang. Okay, aku pakai telur ni, aku bukan sponsor lah, cuma aku nak cakap tahniah kepada Gozife dan Izzuddin kerana menjadi number one man double badminton sekarang. Power. Okay, lepas tu korang letak sedikit butter, sikit je, jangan banyak, nanti dia berminyak. Macam ni, sikit je, tapi jangan kacau. Lepas tu korang letak dalam microwave, cepat sikit. Okay, yang ni penting. Korang kena guna medium heat dan 2 minit je masa dia. Jangan lebih, jangan kurang. Tapi kalau dia cair, lebihkanlah sikit. Inilah hasilnya. Nampak? Dia masih lagi jiggly, masih wobbly. Lepas tu lembut. Kau nak makan dengan roti boleh, nak makan saja boleh. Sekejap aku ambil garpu sekejap. Lambat pula. Mana garpu? Ni je. Sudu punya. Tak apalah. Okey. Nampak? Dia sangat lembut, macam kek, dan korang boleh ngap terus ke mulut. Sedapnya. Selamat mencuba.